Aizat dah fed up dengan rasa takut dan malu. Dia ready nak ubah. Apa first step yang dia buat untuk break terus kitaran hutang ni? Langkah pertama Aizat yang paling susah tapi paling penting. Mengakui masalah. Dia tak salahkan sesiapa. Dia mengaku, aku yang buat silap ni dan aku akan selesaikan. Dari situ, barulah Aizat boleh buat langkah pertama yang betul. Stop ambil hutang baru. No more pinjaman. Potong terus kad kredit kalau perlu. Senaraikan semua hutang secara jujur, no matter how scary. Dari baki paling kecil sampai paling besar. Tapi tunggu, kunci sebenar keluar dari hutang bukan pada senarai itu. Kunci dia ialah ubah mindset. Kalau mindset masih sama, hutang akan datang balik. Kena tukar mindset dari aku mangsa keadaan kepada aku yang kawal keuangan aku. Perubahan bermula dengan fikiran, kemudian baru tindakan. Korang akan dapat manfaat, ketenangan, tidur nyenyak dan bebas dari call bank. Jangan lupa follow, like dan share Maeve Intel. Kita sama-sama fight untuk kebebasan keuangan.